Ini kita akan belajar tentang 3 kaedah pembelajaran aktif dalam pendidikan Islam. Poin yang pertama ialah pembelajaran kooperatif, kolaboratif dan berasaskan masalah. Waalaikumsalam. Cikgu tak nak kamu semua hanya mendengar saja cikgu mengajar ni. Jadi cikgu akan buat sedikit aktiviti berkumpulan. Okey, jadi cikgu akan bahagikan kamu kepada beberapa kumpulan dan kamu perlu senaraikan kaedah pembelajaran aktif dalam pendidikan Islam berkaitan dengan 3 poin ini. Okey. Jadi cikgu nak kamu bincangkan sekarang. Kiranya kita nak kena bincang pasal 3 adab terhadap ibu bapa lah Betul. So ni kau ambil poin apa ni? Kau ambil hormat dan cakap sopan dengan ibu bapa. Aku pula pilih untuk kita patuhi nasihat ibu bapa bagaimana ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kalau aku sudah aku pula, kita perlu sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Betul ke? Bagus tu. Kalau boleh kita nak gabungkan semua jawapan ni. Okey, semua ni yang saya dapat simpulkan antara adab dengan ibu bapa ni kita boleh tengok. Yang pertama ialah menghormati ibu bapa kita kan. Yang kedua, kita kena taat ibu bapa kita ni walau macam mana sekalipun. Okey, yang terakhir ni cikgu saya dapat simpulkan kita ni anaknya perlulah sentiasa mendoakan kepada ibu bapa kita selalu. Okey, itu saja. Terima kasih Syaukani. Bagus jawapan anda. Jadi sekarang cikgu nak kamu menghasilkan poster yang bertajuk Akhlak Mulia dalam Islam. Okey. Jadi cikgu nak kamu lukis poster tu cantik-cantik, lawa-lawa kerana ada hadiah ya. Okey, mulakan sekarang. Ni kira dalam pembelajaran kolaboratif kan? Ya betul. Aku saya. Betul. Kiranya kita kena buat poster akhlak mulia dalam Islam lah kan? Lepas tu kita masukkan dakwaan sekali. Kalau untuk aku pula kita tambah nilai hormat dulu. Kalau pada saya pula, saya akan cari dalil yang berkaitan dengan akhlak yang baik. Saya rasa saya boleh bantu untuk hias poster ni jadi lagi menarik ya. Saya rasa saya akan susun semua maklumat pada poster tersebut lah. Jadi lepas tu kita serahkan kepada guru ya. Okay, boleh proses. Cikgu, poster kita orang yang buat pasal akhlak mulia dalam Islam. Cantik poster kamu. Okey. First time cikgu tengok poster cantik begini. Bagus. Kerana dalam pembelajaran kolaboratif ni pelajar perlu berkongsi idea dan bekerjasama dalam menyelesaikan satu tugasan. Okey, siapa ni boleh duduk? Terima kasih. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Jika ada satu situasi ni, ketika kamu berada di dalam sekolah, tiba-tiba kamu terjumpa dompet yang berisi wang tunai. Jadi apakah tindakan kamu menurut Islam? Jadi cikgu nak kamu bincangkan apa yang kamu perlu buat. Okey, jadi bincangkan sekarang. Baik cikgu. Kita akan bincangkan. Okey, jangan teruskan. Kita tak boleh ambil duit itu untuk kegunaan sendiri. Mana ni? Kalau aku pula, kita bila dah jumpa dompet tu, kita kena lah berusaha untuk cari tuan punya dompet tu. Kita tak mahu tahu itu. Kan nak makan duit tu kan. Itu kalau tak berjaya, nak jumpa dompet tu.
kita boleh serahkannya kepada guru ataupun pihak sekolah. Yelah, Islam sendiri tu tak tekankan yang menitikkan pasal sifat amanah ni. Betul. Jadi tindakan yang terbaik ialah kita memulangkan dompet keluar kepada bilik asalnya kan, atau menyerahkan kepada pihak yang bertanggungjawab, orang yang boleh mencari yang mana dompet tu. Okey. Betul. Jadi ni jawapan kamu ya. Okey. Tepat sekali. Inilah contoh pembelajaran berasaskan masalah. Di mana pelajar perlu berfikir dan mencari penyelesaian berdasarkan ajaran Islam. Bagus kamu semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kita telah mempelajari 3 kaedah pembelajaran aktif dalam pendidikan Islam. Jadi cikgu nak kamu bagi setiap seorang bagi kesimpulan berdasarkan yang kita belajar ni. Jadi kita mulai dari Amir dulu. Jadi saya dapat Bangun sudah ramai, bangun. Silakan. saya dapat pembelajaran kooperatif mengajar kita untuk bekerjasama. Okey, terima kasih. Ali? Saya pembelajaran kolaboratif ini membantu kita berkongsi idea dan juga pendapat. Okey, terima kasih. Kaedah-kaedah ini dapat memberi proses yang lebih menarik dan juga lebih berkesan. Terima kasih. Aisyah? Kesimpulan apa yang saya dapat ini, pembelajaran berasaskan masalah ni hingga masih kita perlu berfikir secara kritis. Okey, terima kasih. Tadi semua jawapan kamu ya. Terima kasih. Okey guys, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wish.